Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dapat sama-sama kita hadir pada pagi ini. Sama-sama kita niat iktikaf. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada pagi ini kitab halal dan haram dalam Islam, karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. InsyaAllah untuk pagi ini kita sambung dalam perbincangan kita yang pertama, kaedah asal yang pertama, iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal pada sesuatu itu adalah harus ataupun halal, dibolehkan. Sesuatu perkara yang ada di dunia ni, semuanya asalnya boleh digunakan selagi mana tidak datang dalil yang mengharamkannya. Selagi mana tiada datang dalil yang mengharamkan perkara tersebut, maka semua perkara yang ada di dunia ni halal. Macam yang saya bagi contoh minggu lepas, yang berkenaan dengan perkara-perkara yang baru muncul zaman-zaman kita je. Zaman-zaman Nabi dulu tak ada pun benda tu. Baru je muncul zaman-zaman kita yang terkini, yang baru ni. Antaranya apa? Penggunaan telefon contoh. Penggunaan telefon. Zaman Nabi dulu memang tak pernah ada pun telefon ni. Memang tak pernah wujud pun. Jadi, apa hukumnya kita guna telefon ni? Maka segala perkara yang berkaitan dengan muamalah ataupun adatnya harus untuk kita gunakan. Okey. Apa hukum kita guna kereta? Harus. Sebab apa? Sebab ianya memang tak ada zaman Nabi dan kita guna sekarang ni untuk mempermudahkan urusan. Maka hukumnya harus. Selagi mana tak ada dalil yang mengharamkan penggunaan kereta. Mana dah tahu tiba-tiba datang satu dalil, satu fatwa. Fatwa mengatakan haram menggunakan kereta sebab ramai sangat orang aksiden. Maka haramlah kita guna. Tapi setakat ni memang tak ada lah dalil ataupun fatwa berkenaan dengan penggunaan kereta diharamkan. Tak pernah ada. Walaupun banyak je berlaku aksiden dekat dunia ni, tapi ia tidaklah mengharamkan penggunaan kereta. Walaupun banyak je aksiden di Malaysia,
Penggunaan motor pun banyak aksiden, tapi tetaplah tidak mengharamkan penggunaan motor. Telefon pun sama. Walaupun ada je keburukan penggunaan telefon ni. Telefon ni macam-macam kita boleh akses. Terutamanya kanak-kanak. Kanak-kanak bawah umur, macam-macam dia boleh tengok. Tapi setakat ni tak ada lagi dalil pengharaman penggunaan telefon. Yang ada pun kerajaan baru mengeluarkan berkenaan dengan kanak-kanak bawah 16 tahun. Yang ada pun lah, kanak-kanak di bawah 16 tahun tidak boleh mengakses ataupun bermain dengan media sosial, smartphone. 16 tahun ke bawah tidak boleh memiliki akaun media sosial sendiri. Itu je yang terbaru pun. Baru 1 Jun 2026 dikuat kuasakan. Macam mana pelaksanaan dia kita tak tahulah. Tapi itu antara perkara yang baguslah kita boleh tengok. Okay? Itu je yang ada. Dia tak adalah kata haram guna TikTok. Tak adalah fatwa kata haram gunakan Facebook. Tak ada. Setakat ni dilarang ataupun di bawah umur 16 tahun. Tidak dibenarkan menggunakan media sosial, menggunakan ID sendiri. Itu je. Tapi dia masih boleh guna dengan telefon mak dia. Budak-budak ni walaupun dia tak boleh buka akaun sendiri, dia boleh tengok akaun mak dia. Dia boleh tengok akaun ayah dia. Macam itulah. Okay? Dia tidaklah sampai tahap haram dan berdosa besar macam tu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, maka segala perkara yang ada di dunia ni, perkara asalnya, hukum asalnya adalah halal dan baik selagi mana tidak ada datang dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Berdasarkan firman Allah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan dia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Jasiyah ayat 13. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Kereta yang memakai riba. Okey. Itu kesalahan ataupun pada insurans tu, bukan penggunaan kereta tu. Nak guna kereta boleh, tapi belilah yang tak kaful. Dia tidaklah mendatangkan pengharaman pada kereta pun. Yang haramnya dekat riba insurans tu. Yang halalnya, kereta tu masih halal, boleh digunakan. Kereta tu masih boleh digunakan walaupun kereta tu tak adalah keluar fatwa haram menggunakan kereta, tak. Dah tahu guna insurans tu haram, maka kita ambil lah takaful. Bolehlah guna kereta. Itu je. Oh dulu, sekarang dah ada pilihan. Sekarang Alhamdulillah dah ada pilihan. Macam-macam pilihan ada. Sekarang ni banyak dah pilihan yang Islamik punya, takaful. So umat Islam tak ada alasan nak kata kita dah tak ada pilihan dah Ustaz. KWSP pun tak ada pilihan. Siapa cakap? KWSP ada syariah punya. Yang terbaru saya tengok ASNB. ASNB. Ada satu unit ataupun dia sebut apa tak, saya tak ingat. Tapi ada satu benda tu, akaun tu dia boleh bayar zakat terus. Dia boleh aktifkan bayar zakat terus tahunan. Lepas ni tak payah bayar zakat dah. Dia terus automatik tolak macam tabung haji punya. Macam tabung haji punya. Dulu tak ada, sekarang ni baru ada wujud kan. So lepas ni siapa yang ada akaun ASNB boleh tukar pada unit ataupun akaun yang itulah yang boleh masuk, yang bayar zakat terus automatik ASNB bayarkan. Gitu. Tuan-tuan boleh cari semua yang itu. Sebab saya baru terbaca minggu lepas ke 2 minggu lepas. Okey, tuan-tuan dan dirahmati Allah, dia tidaklah mendatangkan haram pada kereta tu. Yang haram tu insurans tu, yang dosa tu insurans. Kereta tetap halal. Sama juga dengan telefon saya sebut tadi.
Sama juga dengan telefon. Dalam telefon ni macam-macam ada. Tuan-tuan buka Google, macam-macam boleh buka. Tapi tidaklah mengharamkan telefon. Dia tidaklah mengharamkan telefon. Macam mana penggunaan kita tu yang mendatangkan haram ataupun tidak. Okay, permainan game, video game. Main game kat telefon. Haram tak hukumnya? Hukumnya tak haram. Asal hukumnya harus. Tapi bila mendatangkan mudarat, dia main game sampai tak ingat dunia, sampai tak buat kerja lain, sampai itu jadi hadap 20 jam, maka itu jadi haram dosa. Itu je maksudnya. Okay? Jadi setiap perkara yang ada di dunia ni harus, selagi mana tidak ada perkara yang mengharamkan. Tak ada dalil yang mengharamkan. Sebab tu kata Yusuf Al-Qardawi dalam kitab ni, mustahil bagi Allah untuk menciptakan satu barangan itu tidak ada kegunaannya. Dia Allah ciptakan semua benda di dunia ni ada hikmah dan manfaat untuk kita guna. Apa yang ada di muka bumi Allah ni, Allah ciptakan semuanya adalah yang baik selagi mana tak ada perkara yang memudaratkan. Okay. Dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan berkenaan dengan saya sebut minggu lepas tentang seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan berkenaan dengan seorang Nabi pernah ditanya tentang hukum makan keledai liar. Makan keledai liar. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Yang halal itu adalah sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah di dalam kitabnya. Dan mana-mana didiamkannya sahaja. Maksudnya tak ada dalil, halal pun tak ada, haram pun tak ada, maka ianya termasuk apa yang dimaafkan untuk kamu. Maknanya boleh makan. Okay. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Saya sebut minggu lepas, keledai ni ada dua jenis. Pertama, keledai ahliyah. Ahliyah ni macam mana? Keledai yang dipelihara. Keledai yang digunakan untuk membawa barang. Keledai yang digunakan untuk pengangkutan, kerja-kerja pertanian. Kita bela dia duduk dalam kandang, kita ikat dia dan sebagainya. Itu namanya al-himaru ahliyah. Maka yang ini haram untuk kita makan dagingnya menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, keledai yang ni haram. Yang dipelihara, yang dijaga, kita bagi dia makan, kita suruh dia angkat barang, kita suruh dia buat kerja. Itu namanya ahliyah. Keledai yang ni haram. Keledai yang kedua disebut al-himarul wahshi. Himar yang liar, keledai liar. Hidup dia bebas, tidak dipelihara manusia. Spesies yang bebas dalam hutan, contohnya dekat tempat habitat dia. Maka dia beri contoh dekat sini adalah zebra. Antara yang terkenal yang biasa kita nampak adalah zebra. Maka zebra ni hukumnya halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan. Ulama ada selisih pendapat pada zebra ni lah. Ada yang kita sebut kuda. Orang Melayu kata kuda belang. Tapi sebenarnya dia bukan kuda, tapi
tapi dia keldai. Keldai. Dia daripada spesies keldai. Okay? Yang liar atau yang bebas, kita tembak dia, tangkap dia dalam hutan, tu kita boleh makan. Sama juga dengan kuda, kuda pun kita boleh makan. Ya. Oh, itu dalam bab pemburuan. Itu dalam bab pemburuan. Ada pemburu ni dia guna anjing untuk memburu. Iaitu ulama dah bahas panjang, pendek dia kata harus. Nanti ada satu topik pemburuan sebenarnya dalam buku ni. Makanan ataupun haiwan yang diburu oleh anjing. Nanti kita akan tengok macam mana hukumnya. Saya bagi jawapan dulu lah. Jawapan ni harus. Mengikut pendapat beberapa ulama. Dia bukanlah ijma' tapi ada majoriti kata harus menggunakan anjing. Maaf, tak dengar. Nanti saya sampai topik tu. Dia hukumnya harus sebenarnya. Tak ada masalah pun. Sebab kita, pembahasan dia panjang lah. Nanti kita masuk topik dia. Sampai topik dia saya huraikan insyaAllah. Okay, itu dalam bab pemburuan berkenaan dengan pemburu menggunakan binatang anjing macam tu. Okay, itu nanti saya masuk babnya. Balik pada topik tadi berkenaan dengan keldai. Hukumnya adalah halal. Yang mana keldai yang disebut sebagai keldai liar. Antaranya yang kita biasa nampak di Malaysia ni adalah zebra. Maka zebra ni kita boleh makanlah. Cuma setakat ni tak pernah lagi, tak ada orang lagi nak cuba try makan. Sebab daging lembu pun masih banyak lagi. Ayam pun banyak lagi. Dia tak pernah terlintas pun nama zebra ni. Lagipun zebra ni antara binatang yang kita boleh kata dia tak adalah senang nak dapat. Banyak, dia tak berapa banyak di dunia ni. Di Malaysia ni tak berapa banyak. Dia nak kata hampir pupus pun dia. So kalau kita makan zebra ni, apa yang tinggal zebra dah tak ada. Okay, maka selagi mana ada lembu, makan lembu je lah. Kambing, makan kambing. InsyaAllah ada banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan bikum ghaira nisyanin fala tabhasu anha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajipan. Maka janganlah kamu mensia-siakannya dan janganlah kamu meninggalkan kewajipan itu. Bila Allah kata satu benda tu wajib, maka wajiblah kita buat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membataskan beberapa batasan. Jadi ada beberapa perkara yang Allah haramkan. Allah kata jangan buat, maka janganlah kamu melanggarnya. Janganlah kamu melampaui batasan itu. Dan dia mengharamkan pula beberapa barangan, maka janganlah kamu melakukannya. Dan dia berdiam atas beberapa perkara sebagai tanda rahmat Allah kepada kamu. Dalam hadis ni Nabi dah sebut, ada benda yang wajib Allah suruh buat, maka buat. Ada benda yang Allah letakkan hadnya, batasan, maka kamu jangan melampaui batas. Ada benda yang Allah haramkan, maka janganlah kamu buat benda yang haram tu. Dan ada benda yang Allah tak sebut pun dalam Al-Quran. Itu maksudnya Allah berdiamkan diri, maksudnya tak ada hukum berkenaannya. Dan Nabi pesan macam mana? Untuk perkara yang tak ada hukum halal ataupun haram ni, harus hukum dia
maka janganlah kamu mengungkit-ungkitnya. Mengungkit tu maksud dia apa? Janganlah kamu mempersoalkan. Bila Allah dah kata benda tu haram, maka haramlah dia. Bila Allah dah kata benda tu wajib, maka wajiblah ia. Janganlah sesekali kamu pernah mempersoalkannya. Kenapa kena buat macam ni? Kenapa kena buat macam ni? Kenapa daging lembu kena sembelih dulu? Kenapa solat subuh pukul 5? Kenapa solat asar pukul 4.30? Kenapa 4 rakaat? Dia suka mengungkit-ungkit dan mempersoalkan perkara yang Allah dah haramkan dan perkara yang Allah dah suruh. Dia suka membahaskan. Fala tabhasu anha, jangan kamu membahaskan dia lagi. Benda tu dah elok harus kita pergi persoalkan. Yang ini golongan-golongan yang disebut orang manusia yang suka mencari bukti. Kalau tak ada bukti, dia tak nak buat. Kalau tak ada bukti daripada sudut saintifik, dia tak nak buat. Macam tu lah. Dia tak ada saintifik, dia tak nak buat. Dia contohnya, katanya ahli sains lah. Katanya, bagi dia lah. Dia perasan dia ahli sains, jadi dia kata, kalau tak ada bukti ni, saya tak nak buat. Kenapa Allah kata macam ni? Kalau tak ada sebab, tak ada dalil, kita tak nak buat. Macam tu. Sebenarnya apa yang Allah wajibkan, maka kita ni sebagai manusia, kita ikut je lah. Kita ikut sahaja. Apa yang Allah turunkan, kita ikut. Apa yang Allah pesan jangan buat, maka kita tinggalkan. Sembelih dekat sembelih yang guna yang berjalan ke sembelih macam mana? Oh, di Emporium. Emporium ni apa? Supermarket besar minta maaf lah, saya kurang faham Emporium tu. Emporium ni bahasa orang-orang lama, dia kata supermarket ni Emporium. Di syarikat ataupun pasaraya besar, satu perkara yang kita kena tahu, diorang ni jaga standard dia. Contohnya Maidin, Family Store, ataupun yang besar-besar lah, Aeon ke contohnya. Diorang takkan sambil lewa benda ni. Kalau dia buat sambil lewa, memang diorang jatuhlah reputasi dia. Dia takkan ambil ayam daripada tempat yang tak disembelih dan sebagainya. Takkan. Dia punya syarat dia macam tu. Dia takkan jatuhkan diri dia sendiri. So, syarikat ataupun ayam-ayam yang telah dihantar di syarikat ataupun pasaraya besar ni, biasanya dapat kelulusan halal jakim. Biasanya. Kita hanya jangan terlalu, orang kata apa? Jangan terlalu was-was. Gitu. Jangan terlalu, halal ke tak ni? Kalau dia dah kata halal dekat situ, maka insya-Allah dia akan halal. Kalau tiba-tiba kita kata keluar satu kenyataan, syarikat ataupun pasaraya ni mengeluarkan ayam tidak halal, bila dia buat serbuan daripada Jabatan Agama, dia kata tak halal, barulah kita rasa ragu-ragu. Tapi selagi mana tak ada benda tu berlaku, insya-Allah ayam-ayam yang dihantar kesemuanya daripada syarikat-syarikat yang halal dan baik. Walaupun kalau tuan-tuan rajin kaji sikit, syarikat ayam yang hantar tu semua syarikat Cina contohnya. Contohlah syarikat Cina yang hantar. Tapi syarikat Cina pun dia orang ni pun dia memang minta saja halal. Orang Cina ni, syarikat Cina besar ni,
syarikat ayam yang besar ni dia minta sijil halal. Contohnya. Okey. Baker's Cottage contohnya. Kita pelik kenapa Baker's Cottage ni boleh bagi ayam yang murah. Ayam dah siap panggang, black pepper, ayam yang dah siap masak dah ni. Beli tinggal makan je, belah-belah ringgit je. Sedangkan kalau kita beli ayam luar yang belum masak pun dah RM20. Tapi macam mana dia boleh bagi ayam murah? Sebab apa? Tokek dia. Tokek dia tokek ayam. Kepala, ketua dia, Baker's Cottage ni, ayam dia. So, dia boleh bagi harga ayam dengan harga yang murah. Chop halal ada tak Baker's Cottage? Baker's Cottage ada halal. Maka kita tak perlu nak terlalu kaji sangat. Ni halal ke tak ni? Ini haram ke tak ni? Ini macam mana ni? Kau sebelih kat mana? Kita pergi tanya dekat cashier tu. Cashier tu tak tahu apa pun. Ni ayam ni sebelih ke tak ni? Ini macam mana ni? Kita tengok air ni. Ini halal ke tak ni? Oh ada. Tak ada halal lah. Ni macam nak minum ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila ada cop halal tu, maka yakin dan percayalah. Nak dapat cop halal jakim ni bukan benda yang mudah. Halal di Malaysia ni nombor 1 dunia. Halal Malaysia nombor 1 dunia. Nak dapat cop halal ni bukan sekadar hantar borang sekeping, okey lulus tak. Banyak prosedur dia. Jadi bila dia dah dapat halal tu, maka insya-Allah kita yakin dengan dia. Betul? Itu komitmen apa dia? Kita nak tengok kesungguhan. Kalau betul awak nak shop halal, sijil halal, maka kena sungguh-sungguh lah. Dia punya kilang kena cantik, ikut SOP, kena ikut prosedur nak dapat halal ni, banyak benda tu. Okay? Dia bukan senang-senang dapat cop halal, pergi hantar borang dekat jaket dia halal, okey saya copkan halal, tak ada. Dia kena buat lawatan, dia kena ambil masa yang panjang. Bayar pun mahal, bukan murah. Sebab tu, kalau ada yang kata bila dah ada cop halal dia tipu, tu agak mustahil lah. Okay? Bila ada cop halal, maka kita yakin insya-Allah kita boleh guna kita makan. Itu je. So apa yang Allah sebut dalam apa yang Nabi sebut dalam hadis ni, Allah wajibkan, maka kita wajib buat. Dan ada perkara yang kita didiamkan, kita tak tahu apa hukumnya, maka benda itu adalah harus. Dan janganlah kamu suka mempersoal-soalkan. Contoh lain yang Nabi selalu bagi apa dia? Contohnya makan dog, binatang biawak padang pasir tu. Biawak padang pasir tu tak ada pun dalil ataupun ayat Al-Quran yang mengatakan benda tu haram makan. Tak ada. Jadi bila sahabat makan, sahabat pun tanya juga Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak kita nak makan ni? Tapi Nabi tak makan, Nabi diamkan je. Itu bermaknanya apa? Maknanya benda tu boleh makan. Nabi tak kata haram, Nabi tak kata jangan makan, Nabi tak kata dog ni bahaya, tak. Bila sahabat makan, Nabi diamkan dia. Maknanya benda tu adalah halal untuk dimakan. Jadi sesiapa nak makan dog boleh makan. Jangan ragu-ragu, benda tu halal untuk kita makan. Cuma nak tak nak je lah. Janganlah goreng dog tu sebiji, seketul, potong-potong lah. Potong-potong, baru dah nampak macam ayam sikit. Nampak macam ayam baru sedap makan. Tolong gorengkan untuk kawan. Nah makan kari ayam. Nah makan kari. Jangan bagi tahu apa. Dia makan-makan, sedap lah apa benda ni. Oh tu dog punya. Tak bagi tahu. Sedap. Orang kata dog ni macam ayam. Tak ada rasa biawak pun. Macam mana rasa biawak pun kita tak tahu. Rasa dia macam ayam. Okay? Kata pengarang kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi, perlu diingatkan di sini, sesungguhnya asal mubah atau membolehkan itu
tidak terbatas kepada barangan dan harta benda, tetapi meliputi semua perbuatan dan pekerjaan. Yang tidak termasuk dalam bab harus pada semua benda ni adalah ibadah. Ibadah je tidak termasuk. Asal semua perkara harus ni adalah perkara-perkara kebiasaan, adat kebiasaan. Perkara-perkara muamalah. Maka asal benda semua ni adalah harus. Tapi dalam bab ibadah, ia tidak termasuk pada kaedah ini. Dalam bab ibadah, kita mesti buat sesuatu ibadah kena ada dalil. Perlu pada dalil. Kalau tak ada dalil, sama ada dalil umum sekalipun, maka kita tak boleh buat ibadah tu. Jangan nak mandai-mandai. Okey? Tiba-tiba kita nak pergi tambah solat 6, waktu yang ke-6. Tak boleh tambah. Tak boleh suka-suka hati. Kita tengok subuh dengan zuhur macam panjang sangatlah. Tak ada waktu solat ke pukul 10. Tak ada ke waktu solat yang tengah-tengah antara subuh dengan zuhur. Tambahlah satu. Tak boleh pandai-pandai selagi mana tak ada dalil. Dia ibadah mesti kena ada dalil. Tak boleh buat ibadah sesuka hati. Reka-reka ibadah sesuka hati itu tidak dibenarkan dan tidak diterima ibadahnya. Seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu amalan yang baharu dalam urusan agama yang tak ada asal padanya. Siapa yang mereka-reka sesuatu yang baharu dalam urusan agama yang tak ada asal usul dia, tak ada dalil, paling tidak pun dalil umum, maka ianya amalan itu ditolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, satu perkara yang tidak ada dalil atau asalnya dalam ibadah itu tidak boleh dilaksanakan. Okey, jangan mereka kita nak puasa bulan Muharram sebulan, tak boleh. Tak ada diterima ibadah sahaja puasa Muharram sebulan tahun ini kerana Allah. Tak ada. Okey, benda itu ibadah tidak boleh direka-reka. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Walaupun ada je yang kita duk perbahaskan dan duk nak kata bertengkar pun tak juga. Ialah perbahasan ulama tu panjang. Perkara-perkara yang khilaf. Perkara-perkara yang khilaf. Yang mana tak ada asal dalam agama. Dia kata amalan ibadah ni tak ada asal dalam agama. Tak ada dalil pun kenapa kau buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang orang duk kata bid'ah, dolalah, bid'ah, sesat tu. Tu perkara tu nama dia apa dia? Tu pula Imam Syafi'i dia bahagi dua pula. Dalam perbahasan oleh Imam Syafi'i, dalam bab yang seperti itu, Imam Syafi'i membahagikan kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Walaupun ibadah itu tak ada dalil khusus dia, tak ada dalil khusus yang mengatakan benda tu, tapi ada dalil umum yang menyatakan perkara ibadah tersebut, maka benda tu harus untuk kita buat. Bid'ah hasanah nama dia. Jadi selagi mana perkara tersebut tidak melanggar syarak, tidak bertentangan dengan hukum asal, tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka benda tu boleh kita laksanakan. Contoh mudahnya kita bagi baca Yasin malam Jumaat. Contohnya. Tak ada dalil pun baca Yasin malam Jumaat. Tapi dalil umumnya. Dalil umum tu banyak. Kenapa kena baca Yasin malam Jumaat? Rupa-rupanya bila kita kaji, bila kita perhatikan balik, ulama-ulama dulu, ulama-ulama silam ni dia ada satu, dia nak mempermudahkan umat Islam sebenarnya.
Dia nak mempermudahkan. Sebab ada dalil yang mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran satu hari 100 ayat, satu hari 100 ayat, maka dia akan dapat sekian-sekian pahala dia. Dia dikira sebagai orang yang tidak lalai dalam hari itu. 100 ayat satu hari. Jadi kita pun tengok apa ayat yang cukup dengan 100 ni. Maka pun ulama letakkan surah Yasin. Surah Yasin berapa ayat? 83. Dah dekat dah 100. Dah dekat 100 dah. Jadi dah nak dekat 100 dah tu. Maka ditambahlah dengan surah-surah yang lain. Surah Fatihah dengan bacaan Al-Baqarah dia, dengan bacaan 3 kul dia, dengan lain-lain tu lah. Bila ditambah-tambah dapat jadi 100. Gitu. Macam tu. Kenapa malam Jumaat? Kenapa tak malam Isnin? Malam Selasa? Malam Ahad kan orang cuti, Sabtu malam Ahad. Kenapa tak buat Sabtu malam Ahad? Kenapa buat Khamis malam Jumaat? Sebab hari Jumaat adalah hari penghulu sekalian hari. Maka hari Jumaat ni kita perlu bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Macam tu. Sekurang-kurangnya, bila kita baca Yasin malam Jumaat, tiba-tiba berlaku kiamat hari Jumaat. Kita dah bersedia. Malam tadi saya dah baca Al-Quran. Saya dah baca Yasin malam tadi. Alhamdulillah. Adalah bekalan terakhir yang saya buat. Contohnya. Jadi semua benda tu ada sebab dan musabab yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu yang dia susun benda tu apa. Kenapa dibuat macam ni? Kenapa pilihan surah ni? Kenapa itu dan ini? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun tak ada dalil khusus baca Yasin malam Jumaat, tak ada. Tapi dalil umum tu banyak. Dalil umum itu banyak. Maka kita tak bolehlah kata benda itu haram dan berdosa sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maksudnya? Oh, kutub utara. Oh, yang itu ikut pada tempat dia lah. Ikut pada tempat dia. Ada orang dia punya waktu siang tu pendek. Waktu siang dia hanya 2-3 jam je. Jadi adalah ulama' dia dah tetapkan solat subuh masa ni, solat zuhur masa ni, solat asar masa ni. Dia ada waktu dia. Dia bukan tak solat, dia solat. Tapi masa yang pendek. Zuhur dia 15 minit. Asar dia 15 minit. Gitu. Dia ada masa dia. Dia bukan kata tak solat langsung, tak. Walaupun dia punya siang tu pendek. Ada satu negara ni, dia punya siang dia 2-3 jam je. Ada pula yang malam dia panjang. Ada yang malam dia pendek, 2-3 jam je. Malam dia pendek, jadi dia punya puasa tu lama. 20 jam. 21 jam. Jadi dia tak perlu puasa macam mana? Tak boleh, dia tak kena puasa. Mengikut tempat yang dia berada ketika itu. Walaupun siang dia pendek, malam dia panjang, ataupun siang dia panjang, malam pendek, waktu solat tetap 5. Waktu solat tetap 5. Dia tak boleh ubah jadi 10 ke, dia tak boleh ubah jadi 2 ke, tak ada. Waktu solat tetap 5. Dia mengikut kesesuaian tempat itu. Iaitu cikgu boleh pergi sana lah. Cuba try. Pergi try sana, tengok pukul berapa dia solat. Cuba try pergi. Okay. Jadi ini kerana hakikat agama itu tertumpu kepada 2 perkara. Pertama, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, tidaklah seseorang itu menyembah Allah melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Islam ni kita menyembah Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, ikut apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang Allah suruh buat, maka kita buat. Apa yang Allah haramkan, maka kita jangan buat. Itulah tugas seorang manusia. Tugas seorang manusia ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Senang je. Senang je. Tegasnya, kata Yusuf Al-Qardawi, sesiapa yang mengada-adakan ibadah sesuka hati, walau bagaimanapun jua caranya, maka itu adalah suatu kesesatan yang mesti ditolak. Kerana tak ada dalil yang mengharuskan ibadah itu. Tak ada dalil yang mewajibkan ibadah itu. Maka sesiapa yang mereka-reka sesuatu ibadah, maka ibadah itu akan ditolak. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mempunyai hak untuk menentukan cara ibadah yang betul bagi seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan, Allah suruh kita solat, maka kita wajib solat. Macam mana cara nak solat? Maka kita perhatikan bagaimana kaedah Nabi solat. Okay? Allah wajibkan solat. Dalam Al-Quran tidak diterangkan cara solat, rukuk, sujud dia macam mana. Tuan-tuan, dalam Al-Quran hanya sebut macam ni, rukuk dan sujudlah kamu kepada Allah. Contoh, kalau kita tak tahu rukuk tu macam mana, agak-agak kita buat apa? Kita tak tahu rukuk ni macam mana, tak tahu, tak pernah tengok, tak pernah nampak, tak pernah diceritakan. Maka kita akan silap kita tertongging, silap kita berdiri angkat kaki dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menjelaskan, okey, rukuk macam ni, tunduk. Sujud macam ni, sujud lantai, kepala atas lantai. Itu baru betul. Bagaimana cara Nabi buat, maka itulah kaedah yang kita perlu buat. Jangan kita ubah rukuk tu kita buat cara lain, tak. Sujud tu cara lain. Itulah baru betul ibadah ataupun tidak yang sesat. Itulah ibadah yang tidak. Okay. Dia kena buat bagaimana cara Nabi buat, kita buat. Mengikut sedaya upaya, yang tu kita kena. Sedaya upaya yang kita boleh buat. Sebab apa? Sebab banyak orang perbahaskan, kalau solat macam ni tak sah, kalau solat macam ni tak sah, kalau duduk macam ni tak sah. Dia bukanlah sampai tidak sah sebenarnya. Tapi bila ada orang dia tak boleh nak duduk tahiyat akhir dengan baik. Ada orang dia tak boleh duduk tahiyat akhir dengan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Tak boleh nak tegak kaki kanan, tak boleh nak lipat macam tu. Kalau dia buat macam tu, insya-Allah dia akan jadi, dia condong. Dia punya badan tu akan ke tepi dan akan menyusahkan kawan sebelah. Jadi kita buat sedaya upaya, semampu boleh kita buat. Semampu boleh. Ada orang dia tak boleh rukuk 90 darjah. Kalau dia rukuk 90 darjah, insya-Allah dia tak boleh nak bangun balik. Sebab dia ada slip disc. Contoh, di belakang sakit. Jadi dia akan rukuk sekadar mana yang dia mampu. Solat dia sah ke tak? Sah. Sebab itu je yang dia mampu buat. Kalau dia lebih lagi, confirm sampai dia tak boleh bangun dia. Sebab dia dah sangkut, dia dah ikat kat situ. Dia tersekat. Ada orang dia tak boleh sujud je. Rukuk okey, berdiri okey, sujud dia tak boleh. Jadi dia solat sujud tu dia duduk.
Sah tak solat dia? Sah. Walaupun dia tak boleh sujud dengan baik. Dia isu yang biasanya rukuk, sujud, tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni memang ramailah yang dia punya kaki tu yalah susah sikit lah nak berlipat. Susah sikit. Kita akui je, memang tak semua orang boleh buat. Tapi syarat dia apa? Kita mesti buat sedaya upaya yang kita mampu. Itu dia. Jangan buat sekadarnya. Untuk solat sunat diharuskan solat duduk. Solat sunat diharuskan solat duduk. Tak kira sunat apa pun. Yang wajib berdiri adalah solat fardu yang 5 saja. Yang 5 tu. Solat sunat boleh duduk, harus. Katalah kita bangun tahajud pagi, malam-malam, malas aku nak berdiri. Solat duduk lah. Silakan. Solat tahajud duduk. Dia bukan malas apa, sebab dia sakit kaki lah. Nak baca ayat panjang. Dia nak baca surah panjang contohnya. Duduklah, boleh. Tak ada masalah. Solat sunat harus duduk. Okay? Tak ada masalah. Yang wajib adalah solat fardu. Solat fardu. So, apa yang Nabi sebut macam mana? Kita buat mengikut sedaya upaya. Jangan kita buat cincai ataupun sekadar je lah. Boleh lah ni, okey lah ni. Tak. Sedaya upaya. Kena betulkan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka apa sahaja yang disebut oleh Allah untuk halal dan haram, maka kita kena ikut. Dan macam mana kaedah dia, macam mana cara dia, pelaksanaan dia, maka kita perlu rujuk pada kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang tu nanti kita sambung huraian dia berkenaan dengan apa yang perlu kita lihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dia keluarkan ayat secara umum, arahan secara umum, pelaksanaan dia kita tengok pada Rasulullah. Nanti kita akan sambung huraian tersebut. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja untuk pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.